Oke, semua sudah bersedia? Ini yang buatan datang dari jauh-jauh, dari Semayang, ada yang dari Gunung, semacam-macam kita. Tapi kita bermula dari yang bawah. Oke, oh dari Bintulu pun ada. Oke, untuk sebutan yang pertama. Oke, nama yang kedua untuk menerima hacker. Nama Bohari binti Bohari ataupun Bintai Hujan. Binti. Tahniah pada pemenang kemenangan pertama Ustaz nomor 0808. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Kita ada lebih kurang hampir 300 orang lah saya. Saya ambil yang bawah, nanti kalau cakap saya bayar. Oke. Pemenang nomor yang bertuah. Nomor, kita tengok nomor lah. Nomor baru satu sikit. 0, 3, 4. Tengok. Pasang 3, 4. Puan Rodi. Karena sia-sia datang dari Momoga. Bukan guru. Dia angka yang di bawah nomor 20. Oke, 0. Tengok. 1, 2. Rado anak Dato. Bani. Tidak tak? Oh, ada. Kita punya ya, kakak yang menjaga keselamatan kita. Betul. Di rumah tu tiada kipas kepanasan. Inilah yang sayang dia, bukan aircon, tetapi kipas stand fan. Jadi kita gaul. Ini bukan untuk dijual, ini untuk kegunaan sendiri. Oke, siapa yang butuh ini nomor 4 masih lagi belum tembus ke angka 100, masih lagi di bawah 100 di pertengahan. Oke, nomor yang kedua untuk kipas stand fan 0, 6, 7. Cantik semua nomor aneh 067, 012. Siapa 067?
Nomor 2, 1, 4, Jeffrey bin Tamim. Wah, dah. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Cik Azam Iskandar bin Muhammad Syarudin dan yang berbahagia. Untuk tempat yang kelima, secara betul. Okey, nombor yang dicabut adalah 0 berapa? Tidak. Lagi? 05 6 tak 059 Rozana binti Abdullah. Ada kan? Yang diucapkan. Seterusnya debaran masih menanti. Okey, untuk tempat yang keenam. Apa ni? 6 tak, sorry. Yang keempat. Netset sprayer yang guna bateri. Ini bagus ni untuk sembur racun. Bateri kan? Betul lah, bateri. Okey. Cuba dengar. Ini depannya bukan kosong lah. Depan dia 1. Ni boleh dah ni. Lepas ni dapat ni boleh dah tolong kan. Tolong maintenance dulu. Okey, nombor yang berdua untuk talian netset sprayer 122. Muhammad Hairul 122. Ya, itu dia anak kepada pokok yang tidak. Okey, yang ni bawah 100 lah. Tadi kepada 1, ini kepada kosong. Depan kosong, belakang pun kosong. So, cuba tengok berapa? Okey, so yang bertuah untuk tempat ketiga water jet 050. Betul kan? Betul.
Oh, yang ni banyak sikit pun boleh. Yang ni banyak sikit. Kalau tadi 050, bawah 100. Yang ni atas 200. Sampai atas 200. Sampai ke atas 200 tadi. Yang boleh. Okey. Tempat yang kedua. Ke kalau nak teka dulu. Teka. Berapa? Okey, yang bertuah tempat yang kedua adalah nombor 201. Smart TV 5G. Okay, kita lama sikit. Lama sikit, lama sikit. Sekali dulu. Ni saya kenal ni. Yang betul lah. Okay, cuba tengok berapa. Yang ni saya pernah jumpa. Berapa ramai je saya pernah jumpa kan? Tak ramai. Dia depan dengan belakang dia sama. Kalau bukan nombor kan 3 digit kan? Nombor yang first dengan nombor yang ketiga tu sama. Kalau okey. Nombor depan dia adalah 1. Nombor depan adalah 1. Maknanya nombor yang ketiga pun juga 1. Cuba tengok. Siapa yang dapat ni? Siapa yang betul ni? Okey. So, nombor yang bertuah untuk tempat pertama kita punya main prize adalah nombor 191 Asman bin Qasim.
5. Agak-agak ada siapa dia? Dijemput Encik Zulkifli Tony anak Warren dan Wan Nurul Binti Wahid. Kami ucapkan mohon berdua untuk naik ke atas pentas. Kedua mereka adalah Kebun Kecil Rizda dan salah seorang daripada dia Wan Nurul Binti Wahid, mak kepada yang diucapkan. Kami yang diucapkan. Panel jemputan pertama Encik Desi Binjo. Panel jemputan kedua Encik Edrudin Ani. Panel jemputan ketiga Puan Hawaria binti Ali. Dan wakil daripada pekebun kecil kita yang tidak asing lagi, Cik Polga dan anak lainnya mengurusi generasi muda pekebun kecil keempat. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha di atas dipersilakan. Mohon tumpukan gemuruh tuan dan puan. Terima kasih Yang Besar kerana sudi meluangkan masa. Town Hall satu di pekebun kecil ini dapat menjadi jambatan berhubungan antara Rizda dan pekebun kecil segenap lapisan masyarakat dan telah memberi ruang pada pekebun kecil berbincang, berkongsi pengalaman serta mencari penyelesaian kepada isu-isu yang dihadapi sekaligus membina hubungan yang baik dengan pekebun kecil melalui komunikasi yang mesra dan terbuka. Saya mengakhiri majlis dengan serangkap pantun. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Sebelum majlis berlabuh tirai, sebelum kita bertemu nokta, pihak majlis mohon mengambil sedikit